Sekarang ni kat tangan saya satu perfume iaitu legendary signature daripada Johan Ghazali. Yes. So nak try? Okay. Alright. Oh, wangi sedap mi. Atau apa favorite? Satu ni dengan ni. Venom. Okay. Mama nak juga. Ha? Mama nak juga. Ha, itu dia. Ha. Apa first impression Rifa untuk perfume legendary ni? Lepas Wangi gila weh, wangi gila. Ha. Tapi saya lagi suka ini. Sebab ini pun bau-bau macam bau mahal kan. Ha, itu. Ini dua-dua saya suka. Ni pun bau dia macam fresh, bau yang fresh. Dia macam sama menggoda bau dia gitu. Kalau Abu ni untuk yang kira yang macam cool. Kalau yang macam ni macho. Kalau yang ni saya ambil untuk macam kalau saya hype ke apa ke. Inilah dia. Dari 1 hingga 10, berapa rate untuk perfume legendary and berapa rate untuk perfume Venom? Semua ni 10/10. Sebab terlalu wangi. Ha, itu je, terlalu wangi. And bau dia sangat kiranya rich lah, orang kata rich. Untuk Alpha pun sesuai juga pakai macam ni. Ha, memang wangi gila. Sesuai digunakan lah dekat event ke, dekat stage ni juga. Dekat stage pun saya pakai juga ini. Benda tu macam mereka saya aura lah untuk perform. And mana yang nakkan Blanco ni, korang boleh dapatkan dekat Blanco. Harganya pun harga mampu bilik. So, mana yang nak dapatkan, pergi dapatkan cepat. Alright? Itu yang penting.